Kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana pada malam ini kita mencatatkan sejarah baru. Lautan manusia puluhan ribu yang hadir pada malam ini. Kalau inilah semangat yang ditunjukkan sehingga 5 Mei yang akan datang, apa maknanya? Are you ready? Soalan saya belum habis. Saya nak tanya rakyat Malaysia, khususnya di negeri Selangor, are you ready for Barisan Nasional? Tolong kuat sikit sebab Rosmah nak dengar. Rosmah, dengar betul-betul. Rakyat Malaysia, are you ready for UMNO? Are you ready for Barisan Nasional? Are you ready for Pakatan Rakyat? Mampus UMNO. Saudara-saudari, saya tidak menjangkakan seramai ini pada malam ini. Saya nak ucapkan tahniah dan seliut kepada rakyat Malaysia. 50 tahun kita ditipu. 50 tahun kita ditekan. 50 tahun kita dikeji dan dihina. Sekarang sampai masanya rakyat Malaysia bangun, bangkit, tolak UMNO dan Barisan Nasional. Saya percaya ini maknanya saya dah geram. Saudara, ini dia tak ada wire, saya boleh sampai ujung. Saudara-saudari sekalian, 5 Mei ini adalah pertembungan di antara rakyat dengan pemerintah yang rakus dan zalim. Betul? 5 Mei ini adalah di antara mempertahankan hak kita sebagai rakyat dengan melindungi kroni-kroni UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi saya percaya dengan segala kekuatan UMNO, ada puluhan ratusan juta ringgit. Mereka ada utusan Malaysia, mereka ada TV3, tetapi saya yakin yang akan menang ialah rakyat, bukan pemerintah yang rakus dan zalim. Wahai Rosmah, jangan kamu hina rakyat. Yang menentukan masa depan negara kita bukan utusan Malaysia dan TV3. Betul atau tidak? Yang menentukan masa depan kita ialah kekuatan kita, keberanian kita, komitmen kita untuk hancurkan UMNO dan Barisan Nasional. Saudara, Selangor kena serang teruk. Saya kesihan dengan Tan Sri Khalid Ibrahim. Tan Sri Khalid, tolong dengar baik-baik. Saya akan menjadi panglima di negeri Selangor. Bersama rakyat Selangor, kita akan pertahankan Tan Sri Khalid Ibrahim. UMNO ada ke tokoh nak lawan Tan Sri Khalid? Ada atau tidak?
Ada. Namanya Noh Omar. Bolehkah kita bandingkan Noh Omar dengan Tan Sri Khalid? Boleh atau tidak? Bolehkah kita bandingkan Tan Sri Khalid dengan Zain Badak? Tak boleh. Sebab itu, wahai rakyat Selangor, UMNO tidak ada panglima perang. Di negeri Selangor, mereka terpaksa bawa Datuk Seri Najib menjadi pengarah pilihan raya. Malu. Maknanya tidak ada tokoh UMNO Selangor yang boleh jadi panglima di negeri Selangor. Mereka terpaksa bawa Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi pengarah pilihan raya negeri Selangor. Hei Najib, kamu pengarah pilihan raya negeri Selangor, aku pengarah pilihan raya Malaysia. Malu kamu. Dahlah dia Perdana Menteri, dia Menteri Kewangan, dia Menteri Wanita. Bulan lepas ada mesyuarat menteri-menteri wanita seluruh dunia di New York. Semua menteri wanita datang. Semua pakai skirt. Tuan-tuan sambung ayat tu. Sekarang dia jadi pula pengarah pilihan raya negeri Selangor. Maknanya apa? Noh Omar tak layak, Zain Badak tak layak, UMNO Gombak tak layak. Kalau mereka sendiri mengaku tak layak, yang kita nak sokong UMNO buat apa? Di Gombak ni UMNO boleh menang atau tidak? Betul? Dan tak payah ceramah, kita balik. Ceramah kena ceramah. Sebab hari-hari kita kena asap. Sekarang Datuk Mustafa Ali pula kena. Ni cerita apa ni? Datuk Seri Anwar dah kena. Saya pun dah kena. Habis dia telanjangnya saya. Dah dalam lokap dulu saya kena telanjang. Dalam utusan Malaysia pun kena telanjang. Dalam Papagomo pun kena telanjang. Ni tak ada kerja lain ke mereka ni? Tengoklah sendiri punya, nak kacau orang punya buat apa? Tu saya geram lah tu. Ini budaya politik fitnah, budaya politik kotor, gutter politics. Enough is enough. Kita kena tolak UMNO dan Barisan Nasional. Dah tak ada panglima. 2 minggu lepas dia bawa panglima besar UMNO ke negeri Selangor. Namanya Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Tuan-tuan kenal tak Dr. Mahathir ni? Kenal tak Dr. Mahathir ni? Apa? Syaitan yang dikenali? La ilaha illallah. Saya nak beritahu siapa Dr. Mahathir. Ini anak angkat Dr. Mahathir. Yang memperkenalkan saya pada Datuk Seri Anwar, Dr. Mahathir lah. Saya ni anak angkat, akhirnya terangkat aku sampai malam ni. Sebab pada tahun 99 saya diminta pilih Dr. Mahathir atau Anwar Ibrahim. Bukan mudah. Tidak mudah. Yang Mahathir orang pertama, Anwar orang kedua. Kalau saya nak fikir jawatan dan kedudukan, saya pilih Dr. Mahathir. Tetapi dengan conscience, dengan keyakinan bahawa Anwar Ibrahim tidak bersalah, saya pertahankan keadilan dan kebenaran. Saya dipenjarakan, saya dihina, diaibkan, keluarga saya dipergunakan. Kononnya nak lawan saya, lawan. Lawan tetap. Dr. Mahathir minggu lepas datang ke Selangor, beritahu dengan orang Melayu di Selangor, wahai umat Islam di Selangor,
Kalau orang Islam di Selangor nak mempertahankan akidahnya, hanya UMNO yang boleh selamatkan akidah umat Islam. Siapa kata? Al-Fadil Dr. Mahathir bin Mohamad. Kemudian disokong pula oleh Beras Jati. Saya tak nak sebut nama dia, geli saya. Saudara, wahai Dr. Mahathir, cermin muka kamu dulu. Ini ada tak orang UMNO di belakang ni dalam gelap ni? Ada atau tidak? Mari keluar kalau berani. Mari. Saya tak marah orang UMNO. Ahli UMNO biasa bukan musuh saya. Dia tak reti apa pun. Dapat RM50 sono tanda tu hal. Yang saya lawan ialah Rosmah Mansor. Saya lawan Najib Tun Razak. Ini musuh saya. Kerana bagi saya ini adalah pengkhianat nombor wahid bagi rakyat Malaysia. Setuju atau tidak? Saudara, Dr. Mahathir nak cakap soal akidah umat Islam di Selangor. Saya nak tanya orang Gombak, syarikat arak yang terbesar di Asia Tenggara namanya San Miguel. Siapa pemegang saham terbesar? Siapa? Siapa? Mirzan. Mirzan ni anak siapa? Anak kapal singa. Saya nak tanya, Mirzan anak Lim Guan Eng ha? Lim Guan Eng tak ada kilang arak. Kapal Sing tak ada kilang arak. Presiden UMNO ada kilang arak. Hidup Melayu. Hidup Melayu mana kamu tengah mabuk? Bukan setakat minum arak, kilang arak dia punya. Itu pun orang UMNO cium tangan dia lagi. Ya tun. Aku geram tu. Tak, saya nak minta orang UMNO ni sedarlah. Tinggallah zaman jahiliah UMNO. Tapi tuan-tuan, saya yakin insya-Allah negeri Selangor akan kekal di tangan Pakatan Rakyat. Setuju atau tidak? Tan Sri Khalid dia dapat urus ekonomi dengan cukup baik. Saya bukan puji sebab dia ada sebelah kiri saya, tak. Dia ada dalam kemah. Kejap lagi dia naik pentas. Tengok dia, tenung dia. Dia tak curi tanah pun. Dia tak beli cincin untuk isteri dia. Dia tak bina mahligai untuk rumah dia. Tetapi bila dia diberikan amanah sebagai Menteri Besar, ketika itu reserve negeri Selangor 400 juta ringgit. Bila kita ambil daripada budak kecil tu, saya toyo. Jangan sebut toyol. Toyo. Tak ada L. Tapi perangai lebih kurang tu lah. Dia ambil alih tahun 2008, Tan Sri Khalid ada 400 juta ringgit reserve. Tetapi dia kerja kuat. Exco kerajaan negeri kerja kuat. Ahli parlimen kerja kuat. Adun kerja kuat. Pendapatan meningkat. Akhirnya dalam tempoh 5 tahun di bawah Tan Sri Khalid, reserve negeri Selangor daripada 400 juta naik 2.6 bilion ringgit. Tanya Tan Sri Khalid, sokong atau tidak? Siapa sokong? Angkat tangan. Tu kenapa tak angkat seorang tu? Tu mesti SB atau UMNO. Saya bagi fakta. Jadi bila dia dapat 2.6 bilion ringgit, dia kata ini bukan untuk aku. Aku menteri besar, tetapi amanah untuk jaga rakyat. Dia beri balik kepada rakyat. Beri air percuma dah 150 juta.
Datang pula Datuk Seri Najib, jangan bagi air percuma, negeri bankrupt. Bankrupt kepala bapak kamu. Cap, bagi dekat Cap sekejap. Betul atau tidak? Tak, saya bukan marah, saya geram. Puak-puak ni bukan reti bahasa yang baik. Bila tolong rakyat, macam bankrupt. nak Tolong bini dia tak apa. Tolong lembu tak apa. Aku nak pen tapi dia lock. Kat mana dia punya ni ah? Ini Rafizi ada dalam tu dengan Zuraidah. Kamera ni. 3 minggu lepas mereka kena saman oleh Syarizat. Satu yang masuklah mahkamah. Apa hal tu? Belah kiri dah bukan lembu. Dia nak minta duduk, tak nampak. Dah penuh dah ni, dah penuh. Kalau nak pen kiri kanan kat belah mana? Tolong duduk. Kanan. Orang belakang dah tak nampak. Belah kanan Terima kasih, terima kasih. Kau ambil shot belah lain sekejap. Aku nak adjust sekejap. Kalau Dr. Mahathir, Najib, Rosmah tengok malam ni tak tidur. Saudara, saya pergi mahkamah. Tengok, nak bagi sokongan moral kepada Rafizi dan juga saudara Zuraidah. Saudari Zuraidah. Hajah Zuraidah. Cakap banyak pula malam ni. Jadi, saya pergi ke mahkamah. Saya masuk dalam public gallery. Saya duduk. Saya tengok perbicaraan sedang berjalan. Saya tengok dalam kandang. Saya tengok macam aku kenal orang. Rupa-rupanya Syarizat dalam kandang. Nanti dulu, saya belum habis cerita. Jangan tafsir, tak boleh, tak baik, fitnah tak baik. Jadi saya duduk, saya kata la ilaha illallah. Menteri duduk dalam kandang, lembu duduk dalam kondominium. Apa nak jadi UMNO ni? Orang Gombak kena tahu. Isu. Orang Gombak ni sayang aku. Tu Tan Sri Khalid datanglah. Tan Sri Khalid Ibrahim. Bila Tan Sri Khalid datang, tak tengok dah saya. Aku yang ceramah ni. La ilaha. Okeylah, saya bagi Tan Sri Khalid lah. Tan Sri, saya minta 2 minit lagi Tan Sri. Saya tak merajuk. Lagi 1 jam aku tak berhenti tengok. Saya nak berhenti dah sebab Tan Sri Khalid dah ada. Saya nak beritahu Tan Sri Khalid, Syarizat dapat 250 juta ringgit. Ni orang UMNO tolong dengar. 250 juta ringgit, kadar faedah 2%. 5 tahun pertama tak perlu bayar. Ni apa punya cerita ni? Kita rakyat biasa pergi bank nak dapat 5,000 pun susah, betul? Nak kolateral, nak itu, nak ini, dapat pula kadar faedah 6%. Pegawai kerajaan dapat pinjaman 4%. Tapi menteri, suami menteri, anak menteri 2%. Hidup Melayu. Melayu mana? Tan Sri Tajuddin Ramli, pengurusi MAS, hutang negara 560 juta ringgit. Tetapi oleh kerana baik dengan Dr. Mahathir, baik dengan Daim Zainuddin, baik dengan Najib, apa Najib kata? Write off. Najib, kamu write off kroni kamu, rakyat akan write off kamu dalam pilihan raya yang akan datang. Setuju atau tidak? Jadi tuan-tuan, nampaknya semangat dah berkobar-kobar. Betul? Dah bersedia untuk 5 Mei ini? Dah bersedia untuk sampaikan pesanan kepada pengundi? Jangan harapkan Tan Sri Khalid seorang, kesian dia. Jangan harapkan Datuk Seri Anwar seorang. Setiap rakyat Malaysia dan Selangor bertanggungjawab untuk membawa mesej tumbangkan UMNO dan Barisan Nasional. Boleh atau tidak? Setuju atau tidak? Selangor kita pertahankan, setuju?
Hidup, hidup. Hidup rakyat. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberkati perhimpunan kita. Saya minta tuan-tuan kekal di sini. Sebentar lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tiba. Bakal Perdana Menteri Malaysia yang ke-7. Saya nak tengok sokongan rakyat Malaysia dan Selangor. Setuju atau tidak Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-7? Angkat tangan. Ui, SB pun angkat no. Maknanya polis pun dah sokong kita. Jadi beliau akan berikan amanat dan beliau juga akan mengumumkan calon-calon Parlimen Negeri Selangor dan calon-calon Dewan Undangan Negeri Selangor pada malam ini. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Gombak yang telah memberikan sokongan kepada saya. Percayalah, saya akan terus membawa suara rakyat Gombak dalam parlimen demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat keseluruhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.